So dia kata dia telah membelakangkan dan buat keputusan sendiri. Dan dia kata menteri besar yang sekarang ni pun mengenepikan, dia sebut ayat tu, mengenepikan individu yang seolah-olah dah banyak jasa tu tidak diterjemahkan dalam bentuk budi, dia katanya. Dia sebut sendiri, dia kata tu nama Datuk Sri Jalal. Jadi sekarang ni telah menjelaskan, kita boleh connect between the dot ni, kita boleh hubungkan puzzle-puzzle ni. Kenapa waktu Menteri Besar Tok Mael tu angkat sumpah tu, adun-adun daripada BN ni sendiri boykot, dia pun tak hadir. Dan dia pun kata apa alasan-alasan yang pada saya kelakar lah. Dia pun kata sebab short notice, bagi pun pengumuman pukul 4 pagi. Lepas tu bila ditanya lagi kata dia telah atur majlis satu atau majlis di tempat yang lain. Ini sebenarnya menunjukkan mereka ni tak iktiraf pun, dan juga itu diterjemahkan dalam bentuk lisan oleh rakyat yatim tersebut. Jadi sekarang ni timbul persoalan yang sekarang ni menteri besar yang dilantik ni dalam keadaan goyah, tidak mendapat sokongan even dalam kalangan gabungan sendiri. Sebab saya dipahamkan yang hadir waktu pelantikan menteri besar tu adun daripada PH semua hadir, tetapi adun daripada Barisan Nasional, ada beberapa disebut nama tu tak hadir, menunjukkan solidariti terhadap Tok Jalal tu sendiri. Boleh tak tu? Kita ulas apa yang kita dengar saja. Okey, aku menjelah. Okey. Aku rasa hang dah terpesong dua benda ni. Okey, aku nak tanya hang. Okey, dia Azim. Okey. Aku tak ada baca sikit lah. Tapi isu ni aku tak mendalam lah. Okey, hang cakap tadi seolah-olah rakyat yatim ni dia mengatakan Datuk Jalal ni kenapa tak mengenang jasa Datuk Jalal. Adakah hang nak kata Zaid Hamidi 3 nama yang dah hantar tu tidak ada nama Datuk Jalal? Okey, satu. Itu hang jawab lagi lah. Aku kemukakan beberapa persoalan. Adakah Zaid Hamidi menghantar 3 nama itu tidak ada nama Datuk Jalal? Satu. Yang kedua aku nak tanya hang, 3 nama tu adakah nama menteri besar yang dilantik kemarin ni? Itu yang kedua soalan aku. Adakah 3 nama? Kejap Zaid. Soalan ni hang tulis saksi anak kawan saya. Adakah 3 nama ini menteri besar yang dilantik sekarang ada ataupun tidak, ataupun di luar daripada 3 nama ini? Itu yang kedua. Soalan yang ketiga. Okey, hang cakap tadi apa nama adun daripada Barisan Nasional baik mana perkataan boikot ni seolah-olah memboikot majlis lantikan menteri besar. Itu satu benda yang besar ni. Adakah hang mendapat maklumat yang sahih ataupun hang buat andaian? Kan ini satu fitnah ni. Hang boleh dikenakan sama ni. Itu yang ketiga soalan aku.